Korang tengok ni guys. Dia panggil orang untuk kemas esok sebab nak raya. Lepas tu dia yang kemas. Sebab apa? Sebab dia takut nanti orang tu datang, takut rumah bersepah. Hai Kak. Masuk. Saya tolong kat beg ke? Tak payah. Tak payah. Memang dia lah, ish. Tak payah buat. Letak balik. Ya tak payah. Letak. Bagi akak tu yang tolong settlekan. Bintaki boleh settlekan lah. Wih, sibuk je sini. Apa tu semua dia orang yang buat. Lap cermin, angkat barang semua dia orang akan settlekan. Okey. Ha, duduk diam, baring tidur. Wah. Tak apa, biarlah dia settlekan. Kita kena bayar dia. Ya. Ya. Ha. Dapat semua macam tu. Tak apalah, memang tugas dia. Nak bayar kan? Terima kasih. Bye. Take care. Thank you baby. Sama. I love you so much. Begitu. Lain kali beli lagi Okey.